bulan Ramadan telah pun habis. Adakah maknanya berakhir musim ketaatan? Jawapannya tidak. Bahkan sekarang bermulanya musim-musim sabat, musim-musim teguh dalam melakukan amal ibadah. Para ulama mengatakan bahawasanya salah satu tanda amalan seseorang pada bulan Ramadan diterima adalah bila mana dia berterusan melakukan amalan tersebut selepas daripada bulan Ramadan. Jadi di sini saya akan kongsikan 5 perkara yang membantu seseorang untuk beristiqamah melaksanakan amal ibadah setelah berakhirnya bulan Ramadan yang berkah. Yang pertama, melakukan solat sunat. Begitu juga dengan puasa-puasa sunat, seperti puasa 6 pada bulan Syawal dan puasa hari-hari putih, puasa Isnin Khamis. Puasa ini mempunyai banyak kebaikan dan membantu kita untuk membenteng diri daripada perkara-perkara yang maksiat. Yang kedua, memperbanyakkan doa dengan ikhlas. Bila mana kita berdoa, kita ingat di dalam hati kita cinta kepada Allah, mengagungkannya. Antara doa yang boleh kita amalkan adalah seperti mana yang Nabi SAW ajarkan, Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Ataupun dalam riwayat yang lain, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Dan doa-doa yang lain, terutamanya pada waktu-waktu yang mustajab doa, seperti setelah solat fardu dan juga pada waktu sahur, iaitu pengakhiran malam. Yang ketiga, bersahabat dengan sahabat yang baik dan soleh. Orang yang soleh itu ialah orang yang mendirikan hak-hak Allah dan hak-hak makhluk, menunaikan semua yang wajib, meninggalkan semua yang haram. Jadi kita bersahabat rapat dengan kawan-kawan yang soleh, membantu diri kita untuk berterusan melakukan amalan soleh, kerana mereka sentiasa mengingatkan kita untuk melakukan kebaikan dan menegah kita daripada melakukan kemungkaran. Yang keempat, berterusan melakukan amalan soleh walaupun ia sedikit. Amalan soleh ini walaupun ia sedikit tetapi membantu kita untuk memberatkan timbangan pada hari akhirat nanti. Kalau pada bulan Ramadan kita buat solat sunat tarawih 20 rakaat pada setiap malam, maka setelah Ramadan jangan tinggalkan langsung, jangan tak buat solat langsung. Buat walaupun 2 rakaat tahajud ataupun lebih. Dan yang kelima, berzikir. Kerana zikir ini menenangkan hati, menyucikan hati. Bila hati menjadi suci, dia akan suka untuk melakukan ketaatan, membantu untuk kita berterusan melakukan ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang? Untuk kita mendapatkan ketenangan bagi hati, maka telah ditunjukkan caranya oleh yang menciptakan ketenangan dalam hati-hati, iaitu dengan berzikir kepada Allah. Siapa yang mencari ketenangan dengan selainnya, maka hampalah dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.